الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Hadirin sidang Jumaat yang dihormati lagi dimuliakan. Pada tanggal 11 Disember 2025, Sultan Selangor bertitah menegur ahli-ahli parlimen yang gagal menunjukkan contoh yang baik dan meminta mereka mewakili rakyat dengan penuh hormat, maruah dan integriti. Baginda menzahirkan rasa kecewa terhadap segelintir wakil rakyat. Ada yang okey, ini yang tidak okey. Segelintir wakil rakyat yang terjerumus dalam pertengkaran, jerit-menjerit, serta tingkah laku tidak tertib di Dewan Rakyat. Baginda bertitah, keadaan ini memalukan. Walaupun pelbagai peringatan telah diberikan sebelum ini, masih ada yang terus berkelakuan biadab, titah baginda. Sultan Syarifuddin bertitah bahawa ahli parlimen yang berperangai sedemikian sepatutnya menjadi tauladan kepada generasi muda. Namun sebaliknya, mereka berkelakuan seperti pembuli. Ahli parlimen berkelakuan seperti pembuli. Ahli parlimen berkelakuan biadab. Ini yang berlaku di kalangan segelintir wakil-wakil rakyat di Malaysia yang tercinta ini. Tuan-tuan hadirin, sidang Jumaat yang dihormati lagi dimuliakan. Ini ada berkaitan dengan isu adab dan akhlak. Negara kita dilanda dengan masalah ini sekarang ini. Melanda pemimpin-pemimpin di atas, melanda orang-orang politik, tidak kira yang pakai serban ataupun tidak, tidak kira yang pakai jubah ataupun tidak kira dia ustaz ataupun tidak, semuanya ada kes dalam bab keruntuhan akhlak ini. Walaupun bukan kesemuanya. Maka jika di atas pun begitu, di bawah ini juga begitu. Di kalangan rakyat marahain seperti kita, kes buli tidak perlu diulang-ulangi di atas member ini. Berlaku di sekolah-sekolah, malah di sekolah-sekolah rendah, mengikut laporannya. Dan berlaku di sekolah AGAMA, di sekolah-sekolah agama, di Mahat Tahfiz, dan begitulah seterusnya. Jadi apa yang sedang diajar pada hari ini? Dan apa yang anak-anak sedang belajar pada hari ini? Sekadar menghafaz huruf, sekadar menghafaz Al-Quran dan melagukannya, sekadar mengejar pencapaian akademik yang baik, dan kita mengabaikan lagi satu A yang penting. A akademik semua mengejarnya. Mak bapak pun otaknya begitu. Mengejar A akademik. Guru-guru secara umumnya pun begitu. Pencapaian akademik dikejar sepenuh hati. Tetapi rata-ratanya kita melupakan lagi satu A yang maha penting dalam hidup kita.
Iaitu A. akhlak dan A. adab. Dan bila A. akhlak dan adab diabaikan, akhirnya budak-budak itu menjadi pemimpin. Jadilah dia pemimpin seperti pemimpin-pemimpin yang ditegur oleh Sultan Selangor yang telah kita sebutkan tadi. Justru jangan kita ketepikan tentang A. akhlak dan adab ini. Agama bukan sekadar akademik, bukan sekadar an in on ban bin bun, bukan sekadar apa saja bukan sekadar tajwid taranum, bukan sekadar hafaz itu hafaz ini, tapi perangai entah seperti apa. Agama bukan sekadar itu. Agama adalah seperti ini. Seperti apa? Berdasarkan hadis dan juga Al-Quran. Itulah suluh agama yang sebenarnya. Sahabat Abu Darda radhiyallahu an telah meriwayatkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq, sampai ke hujung hadis yang bermaksud tidak ada satu amalan yang jika diletakkannya dalam timbangan, ia menjadi paling berat timbangannya, melainkan amalan itu bernama akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini ditimbang di hari kiamat, pahalanya cukup besar, timbangannya amat berat, menandakan ia amat penting dalam hidup kita untuk kita hiaskan ke atas diri kita bersama. Seterusnya baginda alaihi salatu wasallam menegaskan, sesungguhnya orang yang berakhlak mulia boleh mencapai darjat orang yang rajin sangat berpuasa, boleh mencapai darjat orang yang rajin sangat bersolat. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Dalam riwayat yang lain oleh sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Nabi SAW pernah disoal, ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan seseorang dalam syurga. Apa perkara yang menjadikan ia sebab musabab seseorang itu masuk syurga? Apa perkaranya? Sudah pasti kita masuk syurga bukan sekadar beronggin dengan berzapin, bukan melengah-lenggok, terdongak sana, terdongak sini. Ia perlukan satu ramuan yang betul, satu ramuan yang sah, satu ramuan yang diiktiraf oleh agama. Maka sahabat nak tahu, ya Rasulullah, apa ramuannya yang menyebabkan seseorang itu masuk syurga? Maka Nabi SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Penyebab yang utamanya inilah dia. Pertamanya takwa, keduanya akhlak mulia. Tuan-tuan, inilah AGAMA yang sebenarnya. Inilah agama yang sebenarnya. Bila kita hantar anak pergi sekolah agama, ini tujuan besarnya. Supaya anak itu menjadi orang yang bertakwa. Supaya anak itu berakhlak mulia. Bertakwa itu besar. Bertakwa itu tempatnya di hati. Dari takwa itu lahirlah akhlak mulia. Dan tidak dikatakan seseorang itu bertakwa jika dia tidak taat kepada Allah dalam hidup. Seseorang yang rajin bersolat, dia bukan bertakwa. Seseorang yang rajin pakai serban, dia tidak bertakwa sebenarnya. Yang pakai jubah, tidak bertakwa sebenarnya. Yang rajin puasa sunat, dia belum bertakwa sebenarnya. Seperti yang disebutkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menceritakan tentang takwa sebenarnya itu apa? Ramai tersilap. Maka kata Umar Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, takwa itu bukan rajin semayang di waktu malam. Takwa itu bukan rajin solat di waktu malam. Takwa itu juga bukan rajin puasa di siang hari. Itu bukan takwa. Takwa sebenarnya pertama sekali yang kena ada, hal-hal wajib dibuat cara betul, cara elok, berterusan sebaik mungkin. Itu dulu. Tak pakai sabar pun tak apa. Tapi sembahyang fardu jangan miss. Tak pakai jubah pun tak apa. Tapi tutup aurat.
Semayang pun tutup aurat. Ikut yang tu. Tapi jangan miss. Datang Ramadan, jangan miss. Bukan puasa tapi solat tak buat. Tu kira tidur. Tak, itu tak ada takwa. Semayang tarawih terjelai lidah pun tak ada makna. Kalau benda wajib tak buat. Kata Umar Abdul Aziz, benda wajib pulun dulu. Yang kedua, benda haram tinggal. Itu agama. Kemudian hiaskan diri dengan akhlak yang mulia. Itu agama. Selepas itu nak tambah dengan hal-hal yang sunat, silakan, Masya Allah. Nak baca Quran berlagu yang baik, Masya Allah. Nak puasa sunat, Masya Allah. Tapi first thing first, itu agama. Benda dahulu didahulukan. Bukan buat agama macam rojak. Ikut suka hatilah. Oh bagus dia, tengok. Janggut lebat. Itu bukan takwa. Itu janggut lebat. Bukan takwa. Takwa kita sebutkan tadi. Sebab itu bila kita belajar agama tak ada disiplin, agama jadi macam rojak mambu. Ikut suka hati kita. Agama bukan seperti itu. Sebab itu sahabat bertanya, punca masuk surga ni apa dia ya Rasulullah alaihissalatu wassalam? Nabi kata takwa. Keduanya akhlak mulia. Kemudian baginda menambah. Baginda disoal, yang punca orang masuk neraka ni pula apa ramuannya? Punca masuk neraka, punca utama orang masuk neraka. Maka Nabi SAW menjawab, pertamanya al-fam, mulut. Keduanya faraj. Ini problem kita hari ini. Nak jaga mulut punya susah, termasuk di parlimen. Menengking, menjerit-jerit, maki hamun, segelintir di atas sana. Yang bawah ni kita faham dah. Maki hamun antara netizen, kita kenal sangat dah. Biasa dah kita dengar tu. Ustaz-ustaz berceramah pun maki hamun segelintirnya. Kita kenal sangat dah siapa mereka itu. Maka turunlah kepada anak murid yang ta'asub dengan guru-gurunya, mereka yang berperangai huduh seperti itu. Dan agama ajar apa? Agama tak mengajar seperti mana guru-guru itu amalkan. Agama tak ajar sebagaimana segelintir ahli-ahli parlimen yang Sultan Selangor tegurkan itu. Kita tak mau ikut mereka sedikit pun. Kita nak ajar diri kita dan masyarakat kita berdasarkan Quran dan sunnah cara yang betul. Ini sunnah yang sahih. Itu apa punca orang masuk neraka? Mulut dan faraj. Mulut dia tak kunci cara betul. Dia tak jaga mulut dia. Fitnah, bohong, penipu, maki hamun. Itu punca manusia ke neraka. Lagi satu faraj. Manusia dengan nafsu seksnya. Dia tak kenal siapa. Ustaz ke, selebriti ke. Nafsu seks ini, syaitan perkudakan. Yang cakap agama soseh-soseh pun boleh terpelanting. Termasuk orang lain. Wal'iyadzubillah. Minta Allah lindungi kita, anak cucu kita daripada punca ke neraka ini, iaitu mulut dan juga seks. Dengan terjatuhnya kita di penjuru faraj kita. Wal'iyadzubillah. Maka tuan-tuan hadirin sidang Jumaat yang dihormati lagi dimuliakan, sekaligus pada hari ini kita nak mengangkat kepentingan A yang bernama akhlak dan adab. Nak mendidik diri supaya kita jadi orang yang berakhlak dan juga beradab. Kita tak memperkecilkan, tidak menolak kepentingan prestasi akademik yang baik. Akademik masih penting. Kita perlukannya. Akademik di bidang matematik, sainsnya seperti biologi, fizik, chemistry dan seumpamanya, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, itu semua kita mahu. Tetapi bukan bila akademik kita mahu, akhlak kita kesampingkan. Akhlak seperti benda sampingan. Akhlak seperti benda yang boleh kita tolak sebelah. Tolak sebelah, kita tertolak. Tolaklah akhlak sebelah, kita manusia tertolak di sisi Allah Azza wa Jalla.
kita tak guna kalau kita tak gunakan akhlak yang mulia dalam hidup kita. Maka timbul satu pertanyaan. Akhlak mulia ni datang kok mana? Ada orang masuk masjid, jumpa kita, Allah, kami tunduk lagi. Itu berakhlak mulia kah? Belum tentu lagi. Itu mungkin lakonan akhlak mulia. Drama minggu ini bab akhlak mulia. Jumpa orang tua, Allah, macam baik sangat. Di belakang sama geng dia perangai, takut nak cakap. Itu akhlak mulia kah? Kita kena faham. Bahasa agama ni kena faham. Definisinya betul-betul. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam bab jiwa, pemurnian akhlak dan pengubatan penyakit hati. Dalam bab itu, Imam Al-Ghazali dalam Ihya berkata, budi pekerti ataupun akhlak mulia menetap dan bermula dalam jiwa. Akhlak mulia seseorang, kalau dia betul-betul berakhlak mulia, dia kena terbit dari hati dia. Itu baru akhlak mulia yang diterima agama. Daripada hati itu, hati yang bersih, maka akan keluarlah akhlak mulia secara mudah dan senang. Hati itu bersih, elok, maka akan terbit dari hati itu sesuatu yang mengawal tingkah lakunya, mengawal jasad dan pergerakannya. Dan bila hati itu bersih, hati itu mengawal tingkah lakunya, jasad organnya secara yang bersih juga, secara yang elok juga, maka terhasillah ketika itu akhlak mulia, kata Imam Ghazali, dengan mudah dan senang. Ada nak kena pulun, kena berlakon, itu bukan akhlak mulia, itu lakonan akhlak mulia. Drama minggu ini akhlak mulia. Yang berakhlak mulia itu memang ada di hatinya, dia terbit spontan dengan mudah. Itulah dia. Sebab akhlak itu keluar dari hati. Itulah akhlak mulia dalam agama. Kalau terpaksa susah payah, itu belum lagi berakhlak mulia. Jadi, akhlak mulia ini dia datang dari hati bersih dahulu. Sebab itu dia berkait dengan takwa. Bila takwa ada, dengan takwa hati bersih, terbit dari hati bersih itu akhlak mulia. Jika tidak, kita ini hanyalah pelakon akhlak mulia, tapi tidak berakhlak mulia. Inilah yang nak kita angkat pada tengah hari ini supaya kita faham. Dan akhir sekali, mari kita peringatkan satu ayat saja dari surah Al-Humazah. Sebagian kita, anak-anak Al-Hafiz, mesti dah hafaz surah Al-Humazah. Ayat 1 cukup. Al-Humazah ayat 1. Apa bunyi ayatnya? Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, kecelakaan. Wail, kecelakaan. Kehancuran. Kebinasaan. Wail. Allah mulakan surah dengan wail. Kecelakaan bagi kamu. Wail. Bahasa keras daripada Allah. Wail. Kecelakaan untuk kamu. Untuk kita pasang telinga. Siapa yang celaka itu? Siapa yang bakal binasa itu, ya Allah? Likul, bagi setiap orang yang mereka itu humazatil lumazah. Mereka itu humazatin, humazah dan lumazah. Cek, kita itu humazah kan lumazah? Humazah ni apa dia? Suka caci maki orang. Kat internet sikit-sikit, lain pada parti dia, lain pada grup dia, maki, caci. Itu humazah. Allah kata will, celaka bagi kamu, binasa kamu. Grup yang kedua, lumazah. Tadi humazah.
Grup yang kedua yang juga Allah akan hancurkan mereka. Allah kata will juga. Lumazah, pengumpat-pengumpat. Jadi yang suka cerca orang kat internet termasuk, ingat, janggut lebat pun tak guna. Pakai selepang kat bau pun tak guna. Sebab ini dosa yang amat besar dan Allah hukumkan mereka dengan will. Kecelakaan bagi kamu yang humazah, duk cerca. Kecelakaan juga bagi kamu lumazah, pengumpat. Justru dalam hidup kita hari ini, berdasarkan wahyu dan juga hadis, kita harapkan insya-Allah sama-samalah kita kunci mulut kita. Kunci, cakap benda baik saja. Jika tidak, diam saja. Dalam grup kita WhatsApp yang duk kira maki-maki orang, tegur. Jika tak mampu tegur ataupun dari tegur mereka berperangai macam itu juga, left. Tinggalkan saja puak-puak itu. Tak payah tunggu. Just left. Supaya kita tak dihukum. InsyaAllah. Dan terus sama-sama kita mendidik diri. Sama-sama kita terus mendidik diri supaya insya-Allah akhlak kita benar-benar keluar dari hati yang bersih sehingga ia pengaruhi tingkah laku kita biiznillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai mereka yang ada iman, laksanakanlah Islam secara total ataupun sepenuhnya dan jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Mereka kesemuanya merupakan musuh yang nyata bagimu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min adh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sedikit peringatan daripada fatwa Majlis Kebangsaan dan juga fatwa Majlis Fatwa Negeri Pulau Pinang. Pertama, merokok adalah haram. Kedua, menghisap shisha juga adalah haram. Ketiga, hisap vape juga adalah haram. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayahmu kepada Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung dan juga kepada
Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang dan juga pada pemimpin-pemimpin kami, kurniakan pada mereka petunjuk supaya mereka dapat memimpin negara dan juga negeri di atas landasan yang diridai oleh-Mu ya Rabbal Alamin. Dan bantulah sahabat-sahabat kami di Palestin yang seumpamanya. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.